Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam isu yang kedua, podcast Keep Dream Academy. Salam mendidik dan menginspirasi. Okay, jadi dekat sini kita bersama kita pada hari ini ada tokoh yang tidak asing lagi, selain Dato' Dr. Nolia, kita ada Dr. Mahdi. Selamat datang Dr. Mahdi. Terima kasih join kita pada hari ini. Sama-sama. Okey, jadi hari ini kita nak membincangkan topik yang memang hangat lah sekarang ni diperkatakan, iaitu isu pelajar dengan permainan gamenya. Okey, terutamanya Roblox. Apa sebenarnya Roblox ni yang ibu bapa perlu tahu ni sebenarnya, doktor? Ya, terima kasih Cik Auni kerana mengundang saya untuk berkongsi dalam sesi podcast malam ni, dalam kita membincangkan bicara wara isu yang viral ini. Betul. Itu satu aplikasi ataupun game yang dikenali sebagai Roblox. Lately kita banyak bincangkan isu-isu gadget, komputer, internet yang mempengaruhi ini minda pemikiran anak-anak kita lah, khususnya pelajar. Jadi isu ini mungkin menimbulkan kebimbangan, kerisauan. Cik Auni, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai guru-guru dalam mengenai isu ni. Jadi sahabat ibu ayah dan pendengar di luar sana, Roblox ni seperti yang kita maklum, dia bukan satu platform permainan game dalam talian yang memberikan hari ini kebebasan kepada anak-anak kita yang main game ni. Dalam aplikasi ni, anak-anak kita menggunakan game ini berkongsi permainan mereka sendiri. Secara tidak langsung dia bukan saja game, tapi dia merupakan satu platform ekosistem permainan yang menempatkan berjuta-juta aplikasi alam maya ni, di mana pembuat game ni Cik Auni, dari seluruh dunia. Kita lihat setiap dunia ni ada watak-watak yang tersendiri dalam game. Jadi permainan dalam tu benar-benar hidup. Jadi realiti tu anak-anak rasa macam teruja dan rasa satu ketagihan pada mereka, yang mungkin ini akan menimbulkan satu habit yang tak baiklah kepada pelajar-pelajar dan juga anak-anak. Betul, sebab kita sekarang ni pun dapat tengok sendiri ramai pelajar-pelajar yang diorang memang pakai game Roblox ni sendiri. Jadi kita nak tahu apakah dia punya kesan dan sebagainya. Jadi apa pandangan doktor tentang isu gadget dan game Roblox ni lah, pada khususnya kepada pelajar-pelajar hari ini? Terima kasih Cik Oni. Jadi kita lihat game ni, kalau kita lihat ini komputer kan, internet merupakan satu alat. Jadi dia sama seperti pisau di dapur. Kalau kita gunakan untuk baiklah manfaatnya. Kalau kita dapat minta yang keburukan, maka keburukanlah yang dapat pada anak-anak kita hari ini kan. Jadi kalau kita lihat gadget, komputer, internet ni tak salah. Jadi yang kita lihat yang penting bagaimana cara menguruskan, cara menggunakan gadget ni secara baik melalui pemantauan kita sebagai ibu ayah di rumah. Jadi tanggungjawab hari ini bukan saja kepada kita bebankan kepada anak-anak. Jadi kita sebagai ibu bapa juga memainkan peranan penting lah dalam menangani gejala-gejala yang tak baik apa yang dimainkan hari ini oleh anak-anak kita. Betul. Okay. Jadi pada pandangan doktor lah, apakah tanggungjawab ibu bapa ataupun solusi yang praktikal yang boleh dilakukan oleh ibu bapa? Jadi kita sebagai ibu bapa di luar sana lah, dan kita pun hari ini tanggungjawab kita yang hari ini dalam mendidik anak-anak. Jadi harapan saya dalam perkongsian ini, tanggungjawab ibu bapa tu hari ini kita lihat dalam pengurusan main game tu, kita pantau, tengok apa apps yang digunakan hari ini, apa jenis-jenis permainan yang anak-anak hari ini main. Betul. Sebab hari ini alam maya banyak bentuk-bentuk game-game dalam bentuk sukan, dalam bentuk hari ini Roblox terutamanya lah. Dan kita nak tahu tujuan anak kita main tu untuk apa. Betul. Jadi jika anak memain Roblox ni, game ni tanpa had masa, tanpa kawalan, ini yang mungkin memberi padah kepada anak-anak itu sendirilah. Jadi hari ini tanggungjawab ibu bapa, kita membimbing anak-anak kita dengan kita akses apa yang diorang hari ini main, dan kalau silap pada alat, tapi kalau hari ini kita memberi satu panduan apa bentuk
Bukan kita salah menyalah kepada anak kita, tapi hari ini kita sedar macam mana kita nak memberi pendekatan ini game-game yang terbaik untuk anak-anak kita akses. Betul, bukan semua game dekat sekarang ni terutamanya Roblox lah, bukan semuanya yang tak bagus, tapi sebenarnya macam mana cara kita nak handle anak-anak, nak kontrol dia orang, macam mana dia orang penggunaan dia, masa dia. Sebab macam ni saya setuju, sebab Roblox ni kalau kita, dia sebenarnya platform game yang kreatif. Betul. Di samping kita boleh mencambah minda critical thinking anak-anak kita. Dan dia boleh buat game sendiri, dia boleh belajar logik, dan dia boleh buat problem solving secara baik dalam mereka bentuk. Cuma dari segi kawalan kita sebagai ibu bapa lah, bentuk-bentuk game apa yang kita perlu pantau. Sebab apa? Risiko pendedahan kepada aplikasi eksplorasi anak-anak kepada game yang mungkin mengakibatkan anak kita ni ketagih. Satu hari dia, kalau dia rasa sampai malam, waktu tidur sepatutnya pukul 10, tapi dah lebih masa. Jadi mungkin memberi kesan untuk waktu berikut esok harinya untuk pergi sekolah dah letih pula, mata dah letih kan, malam dah main Roblox, lepas tu esok masuk kelas tidur pula, tak boleh. Kita sebagai mak bapak pun cakap ni kita kena pantau lah ikon apa yang anak-anak kita guna. Jadi kita guna dari segi good parental control macam mana, dan kita hadkan kalau boleh anak tu satu hari 1 atau 2 jam. Ada screen time dia lah. Ada screen time dia. Satu hari tu berapa? Betul. Okey, jadi doktor, apa solusi praktikal yang boleh dilakukan tu? Okay, solusi tu pasal Ciao ni solusi praktikal lah kalau kita hari ni sebagai ibu bapa, sebagai parent, kita wujudkan peraturan keluarga digital. Macam mana kita pantau anak-anak kita ni dari segi pengurusan masa, jenis game apa yang dibenarkan kepada anak. Yang keduanya ini gunakan ciri-ciri kawalan kita dalam ibu bapa ni, apa peranti yang digunakan, apa apps yang dia main hari ni. Betul. Jadi kita pantau masa, kita tengok apa kat bilik tu dia study ke tak study, atau dia buat benda lain. Kadang-kadang duduk dekat meja belajar tapi sebenarnya main Roblox. Walaupun kita lihat Roblox ni bawa banyak kreativiti pada anak-anak, cuma dari segi platform channel mana yang dipilih tu. Betul. Mungkin mendatangkan kemudaratan pada dia. Mungkin kita lihat dari segi game-game hari ni kan, dia keterujaan mereka ada macam menawarkan game-game yang membawa unsur-unsur keganasan. Dari segi game-game yang membawa unsur-unsur keganasan, unsur-unsur lucah, jadi mungkin pengaruh tu akan terkesan pada pemikiran anak-anak. Jadi secara langsung akan memberikan pengaruh ketagihan terhadap gadget. Betul. Dan juga peranti komputer anak-anak ni. Jadi secara tak langsung juga dia mempengaruhi dari segi gaya hidup anak-anak. Mungkin dia menjadi seorang anak yang hari ini tertekan, ataupun anak-anak yang ini memberontak dengan gaya hidup terpengaruh dengan game. Itu kesan-kesan dia lah. Sebab tu kita lihat baru-baru ni kesan di sebuah negeri di Johor. Seperti yang kita ketahui, isu baru-baru ni viral kan, di mana Roblox ni memberi kesan kepada seorang abang, di mana dia menikam adik dia yang mendelitkan koin-koin yang ada dalam apps Roblox dalam game tu lah. Dalam game tu. Jadi kita tak mahu kesan ini berlaku kepada anak-anak yang lain. Jadi hari ini saya mengajak ibu ayah kawallah anak-anak kita, pantau dari segi pengurusan penggunaan gadget dan game ni. Okey, baik. Melihat kepada permasalahan yang doktor cakapkan tadi, takut sekarang ni penuh semuanya mostly dekat sekolah. Pelajar sekolah sendiri yang terlibat dalam membunuh ni semua kan. Jadi apakah solusi yang doktor boleh cakap? Adakah macam agama boleh membantu dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Ini kita berbalik kepada nilai agama kita lah. Jadi apapun ilmu iman dan amal tu yang harus diterapkan oleh guru-guru yang telah mengajar di sekolah dan ibu bapa hari ini. Jadi dengan berpaksikan kepada nilai agama ni, mengajar, memberi panduan supaya anak-anak kita boleh memilih mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan. Jadi berpaksikan hari ini kepada nilai intelek kita, nilai emosi kita, nilai spiritual
Jadi dia sekolah itu nilai-nilai agama yang memandu supaya nilai-nilai baik itu akan membawa kemudaratan. Betul. Jadi saya menyeru kepada ibu bapa semula supaya hari ini mengajak anak-anak supaya ada menghayati nilai-nilai agama yang telah diterapkan dalam kehidupan kita, supaya cabaran-cabaran semasa ini tak mempengaruhi kepada gejala-gejala yang tak baik berlaku dalam kehidupan dalam sebuah keluarga. Hari ini kita memerlukan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi hari ini keluarga yang bahagia melalui inilah kasih sayang, tunjuk ajar, kebersamaan bersama anak-anak dalam memantau cara hidup anak-anak ini supaya tidak terjebak kepada gejala-gejala yang tidak baik. Betul. Itu pandangan saya. Terima kasih. Jadi dalam pembesaran anak-anak bukan sahaja yang memberi peranan bukan sahaja dalam diri sendiri, tetapi ibu bapa juga dan persekitarannya jugalah. Jadi dalam isu Roblox ni sendiri bukan sahaja dia memberi kesan yang baik, tapi ada kesan buruk juga, tapi ada solusinya. Kita hanya perlu berlandaskan agama. Jadi ada apa nasihat yang boleh doktor beri kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah ni? Jadi apa pun nasihat saya lah kepada pelajar-pelajar, jadi gunakan platform digital, media sosial, atau gunakan peranti gadget dengan mengeksplor kepada perisian-perisian yang baik. Bukan kita tak boleh berhibur, bukan kita tak boleh main game. Jadi kita pilih game-game, aplikasi apa. Mungkin kalau hari ini kita minat sukan, sukan yang apa yang boleh membawa kebaikan kepada kita, atau hari ini kita cari apps hiburan yang bagaimana. Tapi hiburan yang jangan sampai membawa ke hari ini anak-anak pelajar leka. Berpada-pada. Dia sebagai pelajar, tanggungjawab dia sebagai anak. Betul. Jadi berpada dalam kita memilih menggunakan, mengeksplor aplikasi-aplikasi yang ada. Khususnya hari ini aplikasi Roblox lah. Betul. Walaupun dia juga banyak bawa keburukan, tapi kebaikan-kebaikan yang mungkin kita boleh terima dari segi nak mencakna pelajar-pelajar ni supaya berfikir secara kreatif. Dan kritis. Okey, baik. Terima kasih Dr. Mahadi atas perkongsian dan juga nasihat kepada pelajar-pelajar di luar sana. Jadi terima kasih Cik Oni. Jadi apa pun kesimpulan yang saya dapat bagi ini, komputer, Roblox, internet tak salah. Betul. Kan? Yang perlu ialah hari ini ibu bapa dan anak-anak kita mencari keseimbangan, kawalan dan komunikasi antara ibu dan anak berjalan dengan seimbang lah. Okey. Baik, itu saja daripada kami untuk segmen yang kali ini. Kita jumpa lagi di segmen yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.